Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi follow channel aku tu ataupun belum lagi subscribe, follow dan subscribe kini tu semua social media aku. Kami orang akulah. So, cerita tentang kucing CTFC. Untuk tidak bau dia pola selesai tua, tidak nak tua daripada seluruh Sarawak lah. Dari Betong ke Mukah ke Bintulu dan ke Miri. Dan di Betong dah selesai menang 7-0. Katuk kita cerita tentang persediaan sidak pun kucing CTFC aku boleh katakan mungkin dah capai dalam 80%, sebab kita dah langgar beberapa orang pemain-pemain baru yang dah pun datang. Kita ada Den Nasri, kita ada Haziq Nazli, kita ada Gabriel Nestroy loan, kemudian kita ada Ramadan Saifullah yang sebelum tu loan dan fix akhirnya disign oleh kucing CTFC. Kemudian kita ada Daniel Ame loan lagi. Dan yang paling rancak ada pemain import. Tu yang orang paling sabar nak tunggu, pemain import. Kita ada Ronald Ngah Wanja, kemudian kita ada Joao Pedro dan kita ada Scott Philip. Scott Philip bila aku nangga dari segi peletakan posisinya main defend lah, left back aku rasa. Dan mungkin akan main back tengah, mungkin lah sebab kita masih ada James Okosa dan Yuki Tanigawa. Dia mungkin main left back ataupun right back kita ada Jimmy Raymond. So secara theoretically dia akan main di left back. Kemudian kita ada Joao Pedro, wingnya memang laju. Aku bayangkan kiri Ramadan Saifullah, kanan Joao Pedro ataupun kanan Ramadan, kiri Joao Pedro. Memang laju. Mungkin kita orang sempat nanggar video highlightnya lawan dengan Malaysia, Timor Leste lawan Malaysia. Yang pun laju, memang laju. Aku harap performance yang main dekat kucing CTFC kelak bagus, sebab kucing CTFC yang pun prestasi bila beli player yang set the record main dekat Liga Super bagus. Walaupun Joao Pedro sebelum tu pernah main dengan UiTM, tapi aku boleh katakan pengalaman yang main Liga Super sebesar macam pengalaman pemain import macam Dak Cece, Dak Moses ATD, si Dak Jordan Minta dan Ronald Ngah Wanja. Aku pun bila aku buka scroll aku cari apa powernya striker tu, nak wadahnya macam Jordan Minta siknya aku boleh katakan yang macam level Cece Kipre lah yang pun Ronald Ngah Wanja tu. Dan bila aku dengarnya dah beli Ronald Ngah Wanja tu, officially aku rasa Jordan Minta set lagi. Aku rasa memang set kena ada gig Jordan Minta, sebab kita dah ada striker import tu. Kenaknya set dah aku pun tahu. Sayang nak, sebabnya top scorer memang bagus, tapi ini nak mula bukan rezekinya untuk main dengan kucing CTFC. Then aku bacalah komen bila habis game lawan Betong Rami Ramadah. Rugi pula friendly di dalam Sarawak tu sebab set ada game yang kompetitif. Yalah, kita faham sebab tim yang lawan tu adalah tim bahagian. Setara ni ialah tim bahagian. Lawan Betong 7-0, kelak lawan Mukah, lawan Bintulu, lawan Miri. Memang bukan lawan. Cuma bagi aku untuk mengetes Sidak pun power bukan matlamat utama Sidak untuk pergi tour tu. Tapi tour tu adalah untuk mendekatkan kelab dengan peminat-peminat yang jauh untuk nangga game di stadium negeri. Ya, aku jamin. Sebab bilanya pergi jauh sampai ke Miri, nak sampai ke Bintulu, orang selalunya akan dapat pergi game home main dekat stadium negeri. Kadang jadual pun tu, jadual pun belum ada. Jadual belum ada. Aku pun apa benda ni? Macam tu lah. Sebab bila Sidak pergi jauh-jauh tu, at least peminat kucing CTFC yang berada jauh daripada kucing stadium negeri, Sidak bolehlah nanggap aksi depan mata, Sidak bolehlah berselfie, Sidak bolehlah bertemu dengan pemain-pemain yang Sidak minat. Ya, salah satu bagi aku matlamat utama kena Sidak pula tour di Sarawak tu. Dan dikhabarkan lepas habis tour di Sarawak tu, Sidak akan pergi ke Jakarta untuk pola friendly match yang mungkinnya agak kompetitif juga kelak. Dan lepas je keluar berita Sidak nak pergi Jakarta, aku nanggap ada satu rumours siap madah kucing CTFC mengadakan perbincangan untuk dapatkan Rafael Struik. Kau kan main kau Rafael Struik kau nak ambil pemain Indonesia yang power ya, tapi mau dapat jadi cuma untuk Liga Super kali tu aku boleh katakan kucingnya siapa layak lah. Berdasarkan prestasinya yang lepasnya nombor 4 dan memang performance sangat bagus. Season kali tu bukan kita boleh kata tim-tim lainnya bukan biasa-biasa.
Kita dah langgar persediaan tim Penang FC. Berapa orang pemainnya yang beli, yang borong habis pemain Kedah bawa ke Penang. Kemudian Cece Kipre pun dah main dengan Penang. Kemudian Negeri Sembilan siap ada Lokman Hakim. Cik cukup dengan Lokman Hakim. Obregon JDT punya ada full. Kau bayangkan betapa seriusnya kelab-kelab lain kini tuknya nak compete untuk dapatkan tempat yang tertinggi. Ialah salah satu keindahan bola sepak tu. Walaupun kita tahu Liga Malaysia tu kalangnya ada juga benda yang selek. Yalah, maknanya jadual pun belum tahu nak. Tu dah nak bila nak Liga Super. Rasa jadual pun belum tahu. Bila nak start kita pun si tahu. Tapi ialah mungkin sidak pengurusan tahu ialah apa what is a better thing for our league. Ya je lah. Habis cerita tentang pemain jersey. Benda yang aku paling sabar nak tunggu adalah launch jersey. Tu jersey aku pasti tahun berapa, tapi jersey tu dengan logo macam tu kualitinya agak bagus. Season lepas jersey away biru, aku beli orange dan aku beli keeper warna purple. Semuanya hauk. Logonya aku mungkin bab sponsor depan tu bilanya tercabut bagi aku okey lah. Ni nak mula nak. Tapi logo bang, ni bukan pakai pattern tu, ni pakai macam aku pun sip pandai nunggah benda yang macam bergetah-getah nak. Tercabut. Bukan masalah kita dah pakai lama. Aku pakai 2 kali yang purple dah tercabut. Sebab yalah mungkin faktor aku cuci baju pakai mesin 2-in-1, cuci dan dry tu, dia mungkin antara faktornya. Tapi puas gila bang. Sebab aku pun pemakaian jersey aku pakai bila pergi stadium, bila aku bola video macam tu je. Dan aku jarang pakai daily. Malam aku pakai lah untuk tidur apa semua. Tapi aku jarang pakai untuk daily pergi jalan-jalan sih, jarang. Memang untuk pergi stadium, untuk bola video. Dan dah tercabut. Aku harap kualiti season kali tu lebih bagus, jersey pun lebih bagus. Cuma aku dah langgar, tidak dah keluarkan training kit warna hijau. Kacak bang. Cuma bila aku pergi ke Lia Sports Center, saya ada pun jersey lah. Aku pun tidak tahu nak jual ke sih. Ya. Dan merchandise lain lah bagi aku. Aku harap tidak boleh keluarkan lagi topi tu yang kacak. Kemudian mungkin boleh macam windbreaker, jaket ke apa yang kacak, supaya peminat boleh beli, boleh rasa proud pakai baju lah. Kita tu bukan player, kita tu peminat. Ada orang wadah, kau ragu nak pakai baju kucing, tidak player ni dia pakai. Tak player pakai waktu main, kau player ke sih kan? Mungkin kau bukan player, kau pakailah waktu kau turun stadium. Macam ni lah konsepnya. Dan beberapa yang paling penting, kita sebagai peminat tu keep on supporting. Maksudnya kita pergi beli tiket, masuk stadium beli tiket lah. Jangan nak pakai jalan haram ke, jangan nak ambil peluang nak masuk free ke, bukan lah. Kemudian beli jersey original. Tahun lepas agak banyak jersey yang kopi ori aku langgar, sebab kopi orinya memang sangat teruk. Warnanya subhanallah jauh gila. Selalu pun kita langgar kopi ori nak macam jersey EPL. Okey lah sikit rupanya tu jauh habis warna. Kurangkanlah beli baju yang kopi ori. Kita tahu jersey original tu mahal. Mungkin aku harap for the next season Lia Sports Center boleh pola jualan dekat portal-portal online shopping yang popular macam Shopee ke, ataupun dekat Lia Sports Center kelak mungkin yang boleh pola ada pelan pembayaran macam Atome, apa-apalah yang boleh bayar secara beransur. Bolehlah kita bayar 3 bulan baju harga 100 lebih, bayar 3 bulan RM40 sebulan. Okey. Jangannya 3 bulan si sempat apa dah tercabut logo. Iyalah cerita aku. Dan yang paling penting sebenarnya dalam kisah kali tu, untuk orang Bintulu lah terutamanya sekali yang nak beli rumah, ada sebuah projek baru di Jambatan Jepak. Rumah single story dengan harga RM438,000. Bukan RM438, mun RM438 sik sempat aku edit video tu rumah dah habis. RM438,000 untuk rumah single story starting harga. Weh, mahal dah. Bang, harga rumah kat Sarawak tu memang mahal bang. Bintulu lah yang paling mahal. Mun di Kuching nombor 2, nombor 3 mungkin Miri, nombor 4 mungkin di Sibu. Mahal. RM400,000 nak mun kita orang dekat Semenanjung tu, aku rasa ambil dah dekat Kedah kan RM400,000 boleh dapat double story kot. Boleh dapat rumah semi D setingkat. Di Sarawak tu RM438,000, di Bintulu dapat single story tengah. Tapi ni nak mula tu lah tempat kita yang tinggal, beli je lah. Nak apa?
ni nak wala. Macam ni lah konsepnya. So mungkin kita orang berminat, kita orang boleh DM aku, kita orang kontak nombor dekat poster aku beri tu. Sekejap lah. Cerita yang paling penting, teruskan sokong kelab kita.